Okay, so dekat dalam video ni kita nak tengok aplikasi pantulan dalam penuh. So dekat sini dia ada beberapa pantulan yang kita boleh tengok lah. Okay, beberapa aplikasi pantulan dalam penuh yang kita boleh tengok. Okay, so yang pertama sekali adalah gentian optik ataupun optical fiber. Okay, so gentian optik ataupun optical fiber. Jadi benda ni biasanya digunakan kalau macam contoh kan dekat hospital, kalau kita nak tengok dalam badan orang tu macam ni, nampak? Kita nak tengok apa masalah dekat dalam dia punya saluran semua ni kan. Jadi kita gunakan satu kamera, okay, yang bersambung dengan fiber optik untuk masuk dalam badan dia. Okay, jadi ni yang pertama lah. Okay, selain daripada tu kita juga guna dia untuk binocular. So binocular ni basically teropong je. Teropong yang orang tengok burung tu kan. Itulah prism binocular. Lepas tu kita ada periskop. Ingat tak periskop dulu waktu korang lower form, korang belajar pasal periskop tapi cermin. So periskop cermin dengan periskop prisma, function dia samalah untuk tengok sesuatu di sebalik dinding. Okay, to observe something behind a wall. Okay, dan last sekali adalah pemantul mata jalan. Okay, so kalau tengok kat sini rasa macam apa benda ni kan. Tapi sebenarnya pemantul mata jalan ni adalah yang korang boleh tengok. Korang tahu tak atas jalan raya kan ada uh, yang lampu-lampu warna kuning atas jalan tu. Kan? Macam contoh ni jalan raya. Okay, so dekat tengah-tengah tu kan ada benda yang bila korang lalu korang nampak oh warna kuning tu kan. So sekarang ni itulah dia cat's eye reflector. Tapi nak cakap itu sebenarnya bukan lampu. Okay, dia bukan lampu. Kenapa kita kata dia bukan lampu? Sebab dia bukan ada mentol kat situ. So, apa yang berlaku adalah korang gerak ke situ pakai kereta. Contoh, kereta motor yang ada lampu. So, bila ada lampu, cahaya tu akan pergi dekat pemantul tu dan dia akan pantulkan balik. Jadi, kita nampak tu sebab cahaya kita dipantulkan. Okay? Kalau korang jalan sorang-sorang tanpa torchlight ke apa, jalan tu gelap lah. Sebab dia bukannya dia sendiri ada mentol ke LED ke tak ada. Okay? So, benda tu adalah pemantul. Okay, so dalam ni kalau korang tengok cikgu lukis kosong. Kosong tu maksudnya tak ada garisan-garisan dekat dalam dia lah. Tapi sebenarnya kenalah belajar benda tu. So yang pertama sekali kita akan tengok pasal gentian optik dulu. Okay, so untuk gentian optik, apa yang berlaku adalah cahaya masuk. Okay, tengok contoh cahaya masuk kat sini. So pantulan dalam penuh berlaku. So bila dia berlaku, korang pantulkan lah. Macam ni rupa dia. Jadi dia akan terpantul di dalam benda ni dan dia akan keluar. So inilah pantulan dalam penuh untuk gentian optik. Okey. Prisma periskop macam mana pula? So prisma periskop apa yang berlaku adalah ni adalah objek kan. Okey, so objek ada cahaya. Cahaya tu akan masuk dalam prism dan pantulan dalam penuh berlaku. So dekat sinilah dia akan pantul. Tapi bila dia pantul tu okey, satu lagi nak cakap bila dia masuk kan, dia masuk tu 90 darjah. So, bila dia masuk 90 darjah, dia memang akan masuk straight je tau. Cuma kat dalam ni yang dia akan pantul, dia akan turun ke bawah. Tapi sebab nampak tak, dia masuk ni 90 darjah balik. So, dia akan masuk terus macam ni. Okay, cuma dekat sini yang dia akan pantulkan dan ke sinilah. Macam tu. Okay, so ini adalah yang pertama punya garisan. Yang kedua, cikgu tukar color lain. Korang boleh tengok dekat sini. Kita ambil yang bawah. So nampak tak? Dia masuk 90 darjah. So dia masuk straight. So sampailah dekat sini dia akan pantul. So bila dia pantul, dia akan ke bawah macam ni. Lepas tu dia akan masuk dalam mata. Macam ni. Okay. Jadi, apa yang terhasil dekat sini adalah image kita lah. So, image kita akan jadi macam ni. Nampak merah dekat atas kan? Merah kat atas. So, yang ni pun still sama lah. Okay, macam tu. Alright, ni adalah periskop prisma. Jadi, walaupun ada macam orang kata dinding ke apa, still kita boleh nampak. Okay, yang seterusnya adalah pemantul mata jalan. Okay, pemantul mata jalan, apa yang berlaku adalah cahaya masuk lah kan. So, bila cahaya tu masuk, okay, dia akan dekat sini, dia akan dipantulkan. Okay, dekat sini dia akan dipantulkan. Macam itulah. So, dia masuk, lepas tu dia akan keluar. Jadi, bila kita tengok tu, kita akan nampak dekat sini. Okay. Lepas tu, binocular. Okay, sebelum kita buat binocular ni, cikgu nak ajar sesuatu sekejap. Okay, cikgu bagi korang dua situasi tau, supaya tak payah nak hafal sangat. Okay, sekarang kita ada segitiga. Ini adalah prism. Prism yang sudut dia 45, 45, 90. Okay, kita ada prism yang sudut dia 45, 45, 90. Jadi sekarang ni, cuba tengok dekat sini.
Okey, ni adalah prism kita kan. Jadi sekarang ni nak bagi tahu kalaulah cahaya datang masuk daripada sini. Okey, bahagian yang tegak ni, bahagian yang 90 darjah ni, kalau cahaya masuk dari sini, dia akan masuk terus tau. Dan dekat sini dia akan buat pantulan dalam penuh, so dia akan turun macam ni. Okey, nampak? Okey, pantulan dalam Allah. Pantulan dalam penuh tu dia akan berlaku sebegitu kalau dalam gambar yang macam ni. Okey, bila dia masuk dekat bahagian yang 90 darjah tu dia akan masuk straight. Lepas tu bila dia turun dia akan turun macam tu. Okey, tapi macam mana kalau dia masuk daripada sini? Kalau dia masuk daripada sini, nampak tak? Dia masuk 90 juga kan? Bila dia masuk dekat hypotenuse, dia masuk 90 juga. Tapi dia masuk sampai sini. Sampai kat sini dia akan pantul. So, dia pantul macam ni. So, bila dia pantul macam ni, tak habis lagi. Dia akan pantul lagi dan dia akan close straight juga. Sebab itulah sudut dia penting. Kita memang kena pakai yang sudut dia adalah 45 kat sini, 90 kat sini, 45 kat sini. Sebab kalau tak, dia tak jadi. Kalau tak, mungkin dekat sini dia akan keluar. Macam tu. Okey, kalau kita nak betul-betul pantulan dalam penuh tu berlaku, macam ni lah rupa dia. Okey, jadi berbalik kepada benda ni, kan cikgu cakap tadi supaya tak payah hafal kan. Jadi, kalau korang tengok balik periskop tadi, okey, cahaya masuk. Cahaya masuk, nampak tak? Dia masuk dekat tempat tegak. So, bila dia masuk dekat tempat yang 90 darjah tegak tu, dia akan pantul balik macam ni. Lepas tu dia masuk lagi dekat 90 darjah. So, dia akan pantul lagi. Nampak tak? Jadi, korang boleh apply konsep ni. Okay, sekarang kita tengok dalam binocular pula. Okay, ni mata yang observe. So, objek punya cahaya akan datang daripada sini. Datang daripada sini. Dan perasan tak? Dia masuk ni, dia masuk dekat bahagian yang hypotenuse. Kan, dia masuk dalam bahagian yang hypotenuse macam ni. Jadi, bila dia masuk dekat bahagian hypotenuse, gambar yang nombor 2 ni lah. Kan, dia masuk. So, bila dah masuk tu, dia akan pantul. Dia akan pantul macam ni. So, bila dia pantul macam ni, dia akan turun dan masuk lagi dalam hypotenuse, so dia pantul lagi. Dia pantul, pantul, pantul sampailah masuk ke dalam mata. Jadi, poin cikgu adalah walaupun nampak macam gambar dia nampak kompleks, tapi sebenarnya konsep asas dia adalah bila masuk dekat hypotenuse, dia akan pantul 2 kali dalam prism tu. Okey, sama juga dekat gambar sebelah ni. Dia masuk dulu. Okey, dia masuk. Lepas masuk dia buat apa? Dia pantul. Macam ni kan? Sampai sini dia pantul lagi, keluar. Masuk lagi dalam hypotenuse. Pantul lagi. Pantul lagi dan lastnya dia masuk dalam mata orang tu. So, inilah dia cerita pantulan dalam penuh yang berkaitan dengan aplikasi yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Okey, jadi dalam exam dia bolehlah minta kita terangkan tentang ubah suai. Nanti kita ada video contoh untuk benda tu. Okey, so ubah suai dia cakap pasal, biasanya dia akan tanya pasal prism, sudut prism, okey, macam mana dia punya struktur. Okey, jadi cikgu rasalah, okey, kita boleh tengok benda tu dekat dalam video seterusnya. Ini yang cikgu nak tunjuk nanti, gentian optik, okey, punya ciri-ciri. Okey, lepas tu satu lagi adalah prism binocular punya ciri-ciri. Okey, tengoklah kalau kita mungkin akan sekalikan dalam satu video lepas ni ataupun kita akan asingkan kalau video dia panjang sangat. Okey, jadi itu sahaja dekat sini. Apa yang kita dah belajar adalah secara ringkas lah orang kata aplikasi untuk pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Alright, so itu sahaja untuk video yang ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.